Alhamdulillah, kali ini dah 4 kali repeat order jus ni. Sebab mak memang serasi dengan jus ni. Syukur Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Akak Husna Uda. Terima kasih kerana komen dekat atas ni. So, siapa yang ada masalah sakit lutut, dah dengar kan feedback daripada kita orang punya customer yang mana dia order untuk mak dia. Okey, untuk Akak Husna Uda, terima kasih kena bagi feedback yang mak akak dah amalkan kita punya jus. InsyaAllah kan, bila kita minum secara konsisten, kita jaga pemakanan, insyaAllah akan nampak perubahan dan kita akan serasilah dengan kita punya suplemen yang kita ambilkan ni. Okey, contohnya ini suplemen kesihatan untuk kesihatan sakit lutut. So memang dia tak ada bahan terlarang, lulus KKM dan ada halal. So siapa yang ada masalah kesihatan sakit lutut, ada masalah sakit sendi, sakit urat, sakit saraf, gout, boleh amalkan kita punya jus lain ini. Tak ada masalah. So, siapa yang ada masalah kesihatan sakit lutut kan, yang solat pun susah kan, nak solat pun susah, rasa macam solat aku ni sah ke kan, sah ke solat aku ni, sebab rasa macam pergerakan tu macam terlalu banyak. So hampa boleh cuba ataupun korang boleh cuba ikhtiar dengan kita punya jus lain ni, insyaAllah. Secara konsisten minum, hanya amal 2 secet satu hari. Pagi 1 secet, malam 1 secet selepas makan. So yang mana nak dapatkan kita punya jus lain ni, boleh je beli dekat beg kuning di bawah. Saya ada sediakan beg kuning untuk korang order dekat bawah. Terima kasih.